Selamat daripada curi, selamat daripada binatang. Ni Nabi Muhammad royak. Untuk gangguan jin, hatu, raya ke apa dia. Ayat manzil ni apa? Apa? Biar ingat di mulut. Ayat manzil ni. Bacalah. Ayat manzil ni adalah ayat yang disebut oleh Nabi. Nabi kata siapa dia yang baca 33 ayat. Ia ada 33 ayat. Selamat daripada curi, selamat daripada binatang. Ni Nabi Muhammad royak. Bukan doktor, bukan PhD, bukan profesor royak. Maka ayat ni sangat mujarab untuk gangguan jin, hatu, raya ke apa dia. Amal ke, hafal ke ayat manzil ni diamal dalam masa 41 hari. Amal. Maka niat ayat manzil ni jadi darah daging kita untuk baca nak air tawar ke. Tu ayat manzil. Jadi ambil ijazah ke 3 amalan tu diamalkan selama 41 hari tanpa henti. Pilihlah. Nak amal lepas maghrib ke, lepas isya ke, sebelum tidur ke, lepas subuh ke. Lama 41 hari dengan niat supaya ayat itu menjadi pelindung kepada dia, jadi penawar kepada kita. Gitu. Anak ijazah tu mana terima pada gua.